So tengah dia selawat tu, tiba-tiba muncul satu akaun ni. Dan memang akaun tu, akaun si Fulai yang mengaku sebagai Al-Mahdi tu. Tapi dia kata tak tahulah sama ada tu akaun dia sendiri ataupun akaun pengikut dia yang tapi dalam akaun tu banyak post tentang video si Fulai yang mengaku kata dia tu Al-Mahdi. So dia pun tengoklah akaun tu, dia pun carilah info dekat situ kan. Lepas tu dia kata tengah duduk selawat tu, dia minta ya Allah bagilah dia petunjuk kan. Dia nak tahu siapa sebenarnya lelaki ni, betul ke dia ni Al-Mahdi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel The Journey 4444. So untuk video kali ini, Nisa nak kongsikan satu kisah yang mana menjadi bukti satu kelebihan daripada selawat ni, iaitu selawat ni adalah guru kepada orang yang tak punya guru. Okay, so cerita dia ada satu hari ni, seorang pengamal selawat ni, dia ada seorang kawan. Tiba-tiba kawan dia ni mesej dia dan bercerita tentang mimpi Muhammad Al-Qasim. So pengamal selawat ni tak pernah tahu pun tentang mimpi Muhammad Qasim tu kan. So bila dah kawan dia mesej bercerita, so dia pun nak tahulah sejauh mana kebenaran mimpi Muhammad Qasim tu kan. So tak apalah, dia pun cari sambil berselawat. So dia cari-cari sambil selawat tu, Allah tunjuk dekat dia siapa Muhammad Qasim ni. Okay. So dia dapatlah jawapan. So Muhammad Qasim ni katanya dia ada mimpi dia tu. Lepas tu pengikut-pengikut dia ni mengangkat dia sebagai Al-Mahdi. Katanya dia lah Al-Mahdi. So awal-awal lagi memang bukanlah, tapi masih ada lagi yang percaya sampai sekarang. Sebab asal dia tu dari Pakistan kan. So awal-awal lagi ciri-ciri tu dah bukan ciri-ciri Al-Mahdi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. So tak apalah, dia dah dapat jawapan tu untuk peribadi dia sendiri. Okey, tak apa, dia tahu oh ini bukan Al-Mahdi. So banyaklah ustaz dah bahas. Ada ustaz yang dah pergi jumpa sendiri Muhammad Qasim tu, dia cerita. Dan Muhammad Qasim tu pun tak mengaku yang dia tu Imam Mahdi. Ada seorang ustaz ni pergi jumpa. Ada seorang lagi, dia pergi duduk dalam sesi macam perkenalan lah kan. Dalam tu adalah Muhammad Qasim tu. Lepas tu dia dengar, dia cakap apa yang Muhammad Qasim tu bercerita adalah banyak tentang mimpi. Bukan dari dalil Al-Quran, hadis. Dan dia pun tak ada ilmu. Dia tak bercakap tentang ilmu pun. So dia banyak bercakap tentang mimpi. So dapatlah jawapan untuk peribadi dia. Then dia ceritalah dekat kawan dia. So bila dia cerita, kawan dia ni macam tak percaya tau. Tak percaya. So kawan dia ni suruh duk minta dia ni mohonlah petunjuk dari Allah kan. So tak apa, sebab dia dah dapat jawapan kan. So bila dia beritahu kawan ni tak percaya, dia suruh si pengamal selawat ni mohon lagi petunjuk daripada Allah. So tak apalah, settle satu hal. Tiba-tiba ada satu hal lagi, datang seorang lagi Imam Mahdi juga. Datang seorang lagi yang cakap Rasulullah lantik dia sebagai Al-Mahdi dalam mimpi dia. So benda yang sama. Lepas tu hari-hari kawan dia share link-link video dekat TikTok. So sebab member kan, so dia pun tak apalah layankan je. Dia pun check satu persatu. So bila dia check sambil dia selawat tu, dia kata ini bukan yang macam Nabi ajak kan. Ini bukan yang macam dalam hadis. So macam agak jauh sikit lari terpesong tu kan. So tak apalah, dia cuba untuk menjauh. Satu hari benda tu dia main lagi. Kawan dia stay duk post, duk hantar dekat dia kan tentang benda-benda tu lah kan. Tak apalah, dia pun
ada satu hari ni mungkin dia dah tak tahan sangat kan. Sebab bila dah dapat jawapan untuk peribadi dia dan dia bagi tahu kawan dia macam tak nak percaya dia. So tak apalah, dia macam mohon lah petunjuk kan. Tapi dengan jalan selawat. So waktu tu waktu maghrib, dia kata dia nak sangat tengok akaun si Fulan yang mengaku sebagai Al-Mahdi tu. Dari mana? So dia pun ni katanya banyak share dekat TikTok. So banyak ada pengikut yang percaya dengan mereka. So dia pun cuma bercerita pasal mimpi dan pasal mimpi lah, kebanyakannya pasal mimpi. So dalam kawan dia duk hantar macam-macam link dekat dia, mungkin dengan harapan untuk dia terus percaya dan ikut si Fulan tu yang mengaku sebagai Al-Mahdi tu. So tengah dia selawat tu, tiba-tiba muncul satu akaun ni. Dan memang akaun si Fulan yang mengaku sebagai Al-Mahdi tu. Tapi dia kata tak tahulah sama ada tu akaun dia sendiri ataupun akaun pengikut dia yang tapi dalam akaun tu banyak post tentang video si Fulan yang mengaku kata dia tu Al-Mahdi. So dia pun tengoklah akaun tu, dia pun carilah info dekat situ kan. Lepas tu dia kata tengah duduk selawat tu, dia minta ya Allah bagilah dia petunjuk kan. Dia nak tahu siapa sebenarnya lelaki ni, betul ke dia ni Al-Mahdi kan. So sambil dia selawat tu, dia tekan satu video ni tau. Yang mana video ni si Fulan tu lah kan, dia buat video dia baca Al-Fatihah. So dipendekkan cerita, kebetulan minggu tu dia baru saja habis kelas bahasa Arab tau. Dia ada masuk kelas bahasa Arab. Macam mana nak sebut bahasa Arab. So yang mengajar tu adalah pengajar daripada Masjid Nabawi, Madinah. So memang orang Arab yang ajar. So dia masa tu dia tahulah macam mana language orang Arab bercakap, lorat orang Arab bercakap, sebutan Arab tu macam mana kan. Lepas tu bila dia dengar kawan ni baca Al-Fatihah, dia kata sebutan tu bukan macam orang Arab. Sebab Al-Fatihah tu saja dah ada sebutan yang tak betul dia baca, dia kata. Dan dia kata bila dia tengok video-video yang lain, kebanyakannya penyampaian dia adalah daripada bahasa Inggeris. So lelaki ni dia tak fasih pun bahasa Arab. Sedangkan kalau kita tahu Imam Mahdi dia fasih bahasa Arab sebab dia dilahirkan di Madinah. Dia duduk dekat Madinah dan dia juga keturunan Nabi. Maksudnya kan keturunan Nabi ni mestilah bangsa Arab kan. Mestilah pandai cakap Arab. Tapi lelaki ni banyak pakai language bahasa Inggeris. So bila dia dapat jawapan tu untuk peribadi dia macam ni bukan Al-Mahdi. So dia dapat jawapan ini bukan Al-Mahdi yang kawan dia asyik duk backup tu kan. Cakap-cakap tu. So dia ceritalah dekat kawan dia benda ni. Yang sama dia cakap ini bukan Al-Mahdi. Still kawan dia tetap tak percaya. So dia kata kawan dia tetap suruh dia buat solat sunat lah, mohon petunjuk Allah. So dia pun macam tak faham adakah petunjuk Allah tu dia minta, kawan dia berharap dengan dia ni dapat mimpi ke macam mana tak tahu. Tapi sedangkan Allah tu dah tunjuk macam-macam dah kan. Macam-macam melalui selawat ni kan. So satu persatu bila dia tahu peribadi dia, ini bukan Al-Mahdi. So tak apalah, dah kawan dia tak mau percaya, tak apalah, dia cakap dia doakan je semoga Allah bagi kawan dia ni petunjuk balik ke jalan yang benar, follow hadis dan Al-Quran balik kan. Jangan terlalu taksub dengan mimpi-mimpi mungkin dia ataupun orang lain. So dia berharap macam tu lah. So untuk peribadi dia dah dapat jawapan dan Alhamdulillah Allah selamatkan dia daripada ikut benda-benda yang bukan-bukan ni berkat daripada dia mengamalkan selawat. So dalam perjalanan dia mencari jawapan tu penuh dengan selawat. Dia cakap dia tak dia keliru, dia kata lagi dia banyak selawat. Lagi dia keliru, lagi dia banyak selawat.
Dia kata mungkin itu ujian ataupun Allah nak ajak dia sesuatu dan mungkin Allah nak tunjuk inilah kebaikan daripada memperbanyakkan selawat dan inilah bukti yang mana Ustaz cakap selawat adalah guru kepada orang yang tak punya guru. So satu persatu Allah tunjuk dekat dia dan bagi jawapan untuk peribadi dia yang itu bukanlah Al-Mahdi dan Allah bagi ilmu dekat dia. So Alhamdulillah Allah selamatkan dia kan daripada terpesongnya akidah dia, ikut tapsuk dengan mimpi-mimpi yang macam mana kita dengar hari ni. Banyaklah yang mengaku pasal Imam Mahdi ni, ramai sangat. Lepas tu dia cerita kan, lepas pada kes tu memang dah ada YouTuber Malaysia sendiri dah bahas tentang si Fulan tu, individu tu. Dia tu dari Pakistan sebenarnya. So dah memang betul lah, dah ternyata memang bukan Al-Mahdi sebab dah ramai dah orang cakap pasal benda tu. Jadi apa yang saya tengok dari banyaknya cerita tentang yang mengaku-mengaku Al-Mahdi ni kan, awal cerita dia mesti dia akan cakap pasal dia mimpi Rasulullah mula-mula sekali. Lepas tu jadi banyak kali. Lepas tu tiba-tiba boleh jumpa Rasulullah dalam keadaan sedap. Ini satu benda peringatan lah untuk diri Nisa dan kita semua. Mungkin yang mengamalkan selawat juga kadang-kadang Allah izinkan kita untuk bermimpi kan. So macam Nisa tengok yang cerita mengaku pasal Imam Mahdi ni kan, sebab mimpi Rasulullah banyak kali. So satu benda betul lah Ustaz cakap, macam mimpi Rasulullah ni pun sebenarnya kita tak boleh cerita ke orang. Even Nisa rasa apa-apa mimpi pun sebenarnya kita tak boleh cerita ke orang. Tambah kalau mimpi pasal Rasulullah. Sebab Nisa tengok banyak cerita yang pasal kata itu Al-Mahdi lah apalah kan. Banyak cerita pasal dia ni mimpi Rasulullah banyak kali. Lepas tu jumpa Rasulullah dalam keadaan sedar. Benda tu Wallahualam. Sebab hanya mereka je tahu. Kalau mereka keliru dengan mimpi mereka pun itu mereka. Tapi kita yang dengar ni kalau boleh janganlah terlalu tapsuk sangat kan. Kita at least kita kena check. Kena semak dulu sejauh mana kebenaran tu. Sebab kadang-kadang mimpi ni, kalau kita ada orang yang pandai tafsir mimpi kan. Contoh macam, dulu saya pernah dengar satu cerita ni, macam ada seorang ni, dia mimpi Rasulullah. Dan dia pilah dekat seorang guru ni, dia cerita dia mimpi Rasulullah. Lepas tu guru dia cakap, okay, bagi tahu Rasulullah macam mana. So dia cakap macam ni. Lepas tu guru dia bagi tahu, okey, tu betul Rasulullah. Maksudnya ada orang check dan orang tu mesti orang yang berilmu. So kita tak boleh translate kita punya mimpi sendiri tau. So satu lagi ni saya dengar pasal mimpi ni. Mimpi ni, kenapa mimpi tak boleh dicerita? Sebab bila kita cerita, dia akan jadi tafsir tau. Bila kita tafsir, dia akan jadi takdir. Ni sebenarnya dengar benda tu. So macam mimpi ni biar je dia terapung. Kita mimpi apa-apa pun biar je dia terapung macam tu kan. Mimpi baik ke, mimpi tak baik ke, biar je dia terapung. Tak payah duk cerita ke orang. Macam mimpi, contohlah kalau rezeki dapat mimpi jumpa Rasulullah yang kita tak tahu, ada semua orang Allah rezekikan dia untuk mimpi jumpa Rasulullah waktu hidup ni kan. Benda tu kita tak boleh cerita ke orang. Okay. Sebab kadang-kadang dia boleh timbul satu tapsuk daripada orang lain dan ujian untuk kita juga kalau bila kita bercerita ni, sagi kita rasa kita hebat sebab kita mimpi Rasulullah main dalam mimpi kita. Itu satu ujian juga. So kalau mimpi ni Alhamdulillah, dan kita biasa-biasa sudah, biasa je, tak payah nak bercerita, tak apa. Anggap tu sebagai rezeki kan. Rezeki kita Allah bagi. Sebab kita tak mahu jadi fitnah lah. Sekarang ni dah terlalu ramai dah yang mengaku Imam Mahdi. Dah macam-macam dah cerita. Ada yang dah pergi bai'at dah pun ada dah. So macam, Nisa dengar lah kisah pasal Al-Mahdi ni kan. Ustaz cakap, kita ni tak payah kalut-kalut sebenarnya. Bila Imam Mahdi mai, kita pergilah bai'at. So kita sekarang ni cuba untuk perbaiki amalan kita, kebaikan kita. Ustaz cakap macam ni.
kalau kita ni berusaha untuk jadi orang beriman, takkanlah bila Imam Mahdi main nanti, orang beriman ni Allah akan sia-siakan dia. Mesti Allah bagi petunjuk untuk ikut Al-Mahdi tu kan. Betul tak ni? Siapa setuju juga benda tu? Betul lah. Sebab Imam Mahdi sendiri pun tak tahu yang dia tu Imam Mahdi. So kita pun tak tahu. Dan yang nak mengesahkan itu Imam Mahdi adalah ulama. Bukan dalam mimpi, okay? Bukan dalam mimpi. So, jadi kita bagi Nisa kalau mungkinlah kalau ada yang diuji seperti dalam cerita ni dan hampa mungkin ada keliru dalam banyak benda, terus memperbanyakkan selawat. Selawatlah banyak-banyak. Jangan tinggal. InsyaAllah pasti ada jawapan dan Allah akan bimbing hati kita untuk tunjuk yang mana betul, yang mana salah. Yang mana kita patut ikut, yang mana kita tak patut ikut. Okay? So, mudah-mudahan kisah kali ini bermanfaat untuk semua. Jadi, terus memperbanyakkan selawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk memperbanyakkan selawat. Jumpa lagi di next journey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih.